Jajamu menimba ilmu, bakti setulus hati dan murni. With excellence and integrity and the best personality, with devotion and strength in faith, educating our nation. We are proud that we are teachers, a calling of dignity. We'll give for learning tirelessly. We will teach of sincerity. IPG Malaysia berikrar membentuk guru berkualiti, compassionate, loving and virtuous, embracing mission of IPG. Mendukung visi-misi IPG. Baik, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera, salam Malaysia Madani dan juga selamat datang kepada semua yang berkeudara secara langsung pada petang ini dalam satu program siri webinar khusus untuk guru lantikan secara kontrak ataupun COS. Namun kita juga bukakan kepada semua yang hadir pada hari ini dengan tajuk petang ini saya rasa cukup menarik, iaitu Saya Bangga Menjadi Guru. Sebuah program julung kalinya diadakan anjuran Institut Pendidikan Guru Malaysia bersama Pertubuhan Pensyarah Cemerlang PPC, dan kita juga bersama rakan strategik Google Educator Group GEG Petaling Jaya, dan program ini terbuka kepada semua pendidik sebenarnya, khususnya kepada COS, bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang peranan guru, menyemai nilai profesionalisme serta memperkukuhkan rasa bangga terhadap profession kita ni sebagai seorang guru. Dan webinar ini juga menjadikan satu platform untuk kita berkongsi dan juga memperkuatkan satu komuniti kalangan guru, khususnya guru-guru baru, dalam pelbagai informasi yang saya rasakan lebih kurang 1 jam lebih ini untuk kita memberikan input-input yang berguna kepada semua tentang kerjaya sebagai guru, semangat menjadi seorang guru, dan orang kata apakah kandungan erti kata sebenar sebagai seorang pendidik di dalam negara kita di Malaysia dan juga menjadi pendidik terkemuka di seluruh dunia. Baik, sebelum kita nak memulakan acara kita pada petang ini, saya rasa dengan program julung kalinya diadakan ini, saya berharap semoga ianya akan terus dapat dilaksanakan dengan jayanya dan dapat sokongan daripada semua yang hadir. Saya percaya yang hadir pada hari ini mungkin daripada seluruh negara, terdiri daripada guru-guru COS dan juga para pensyarah, dan tidak ketinggalan guru-guru di sekolah di luar sana, kerana tajuk ini sangat signifikan kepada diri kita semua. Tapi sebelum kita nak memperkenalkan ahli panel dan sebagainya, kita dah sediakan satu VT, iaitu apa kata mereka. Jadi kita tengok dulu serba sedikit VT yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Silakan. Kerjaya guru sememangnya tak pernah lekang di panas, tak lapuk di hujan. Mari kita dengar apa kata mereka. Saya berminat menjadi guru kerana ingin menjadi inspirasi kepada generasi muda dan membangunkan mereka. Saya berminat menjadi guru kerana seronok dalam membimbing pelajar dalam memahami sesuatu yang baru dan juga meningkatkan kemahiran mereka. Saya berminat menjadi guru kerana untuk membantu membimbing anak-anak didik untuk mengenal potensi diri mereka untuk berjaya. Saya berminat menjadi guru kerana ingin berkongsi ilmu dan memberi impak positif kepada masa depan pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berminat untuk menjadi guru kerana saya mempunyai minat yang mendalam terhadap pendidikan. Hai, saya berminat untuk menjadi seorang guru kerana bidang guru merupakan profesi yang saya minati sejak kecil lagi. Selain saya dapat membantu untuk mendidik anak bangsa. Together we progress, strive for excellence. Saya memiliki kerjaya sebagai seorang guru kerana profesi ini adalah profesi yang boleh untuk membentuk murid menjadi insan yang lebih baik, dan melalui profesi ini jugalah saya dapat berkongsi ilmu dengan lebih ramai orang, bermula daripada menutul gulung biarlah dari guru pengajar.
Baik, itulah serba sedikit apa kata anda. Jadi saya minta kepada yang berada dalam talian pada petang ini, saya rasa ada lebih kurang dekat 100 lebih lagi, masih lagi yang ramai mungkin belum masuk lagi. Jadi mungkin anda sendiri juga boleh catatkan dalam ruangan komen. Mengapa memilih Kerjaya Guru sebagai satu kerjaya pilihan anda. Okey, baik, untuk mengupas tajuk pada petang ini, saya rasa cukup kata orang tu membuka satu lembaran dalam siri webinar anjuran PPC dan juga JEG Petaling Jaya ni, di mana kita nak buka satu tajuk petang ini, iaitu kita bangga menjadi sebagai seorang guru. Kenapa anda bangga? Jadi saya nak tengok dalam ruangan chat, mungkin tuan-tuan puan boleh kongsikan kenapa tuan-tuan perempuan bangga dan juga kenapa memilih kerjaya seorang guru. Mungkin kita boleh berkomentar juga dengan semua yang berada dalam ruangan chat. Okey, jadi sementara itu boleh tap-tap lah masing-masing. Dan bersama dengan saya pada petang ini, untuk saya perkenalkan, saya sendiri ialah Dr. Harul Faizi Bil Oman, merupakan pensyarah cemerlang daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Ilmu Khas dalam bidang pendidikan moral. Saya memiliki ijazah di peringkat sarjana muda dalam bidang pendidikan moral UPSI pada tahun 2009, kemudiannya menyambung pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Universiti institusi yang sama UKM dalam ijazah sarjana dan juga ijazah Dr. Falsafah dalam bidang kurikulum dan pedagogi. Saya telah berpengalaman lebih kurang 12 tahun dalam bidang pendidikan dan kepakaran yang saya fokuskan adalah bidang pendidikan moral dan juga kajian tindakan, dan saya percaya guru-guru COS di luar sana pun ada yang mungkin hampir sebaya dengan usia saya dikala usia lebih kurang 30-an lebih begitulah dan di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia ini kalau benda yang paling saya dikenali lah kata orang, bukanlah popular sangat tapi dikenali adalah bidang kajian tindakan, di mana memang saya sentiasa berkongsi dengan guru-guru di luar sana tentang bidang kajian tindakan dan sedikit kepakaran dalam bidang pendidikan moral, juga dalam bidang inovasi, dan pernah juga dianugerahkan anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali dalam tempoh 11 tahun. Itulah rezeki Allah SWT, 2013, 2018 dan juga 2022 tolak lebih kurang 2 tahun tempoh cuti belajar saya di Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu di UKM pada satu ketika dahulu. Itu serba sedikitlah biodata saya, Dr. Harul Faizi Bil Oman. Dan bersama dengan kita juga pada petang ini, saya perkenalkan iaitu Tuan Haji Saifulizan Hasnul Hisham alias Aziz Hisham bin Suparman, yang merupakan dalam bidang bimbingan dan kaunseling di Institut Pendidikan Guru Kampus Temanggung Ibrahim Johor. Tuan Haji memiliki latar belakang pendidikan yang luas, termasuklah sijil perguruan asas 1991, diploma bimbingan dan kaunseling Islam dari Institut Pendidikan Islam 1997, ijazah sarjana muda dari UTM Skudai, sarjana UTM Skudai 2008 dan kini sedang melanjutkan pengajian di peringkat PhD. Dan bidang kepakaran Haji iaitu merangkumi bidang bimbingan dan kaunseling, tajma psikometrik dan juga hipnoterapi, satu bidang yang saya rasa unik tu dengan pengalaman kerja selama lebih 20 tahun di sekolah dan 13 tahun di IPG bayangkan jumlah perkhidmatan Tuan Haji di IPG pun dah 13 tahun, saya 12 tahun keseluruhan, beliau dah 13 tahun di IPG dan jumlahnya 33 tahun. Beliau sangat aktif terlibat dalam pelbagai projek penting, antaranya penghasilan modul kecemerlangan minda dan juga emosi pelajar serta buku Hypno Mind Booster. Jadi satu tajuk yang satu tajuk buku yang saya rasa cukup hebat dan mungkin petang ini nak berkongsi juga tentang perkara tersebut. Selamat datang kepada Tuan Haji. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah panel kita yang kedua pada petang ini. Dan panel yang ketiga saya perkenalkan adalah Encik Ahmad Suhaizan bin Pandang, iaitu seorang pensyarah cemerlang dengan kepakaran dalam bidang pedagogi, ilmu pendidikan serta bimbingan dan juga kaunseling. Beliau memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang bimbingan dan kaunseling dan telah berkhidmat selama 4 tahun di sekolah, 3 tahun di sekolah menengah dan 13 tahun di Institut Pendidikan Guru. Dah banyak juga tempoh perkhidmatan, lebih kurang 19 tahun keseluruhannya. Jadi sepanjang kariernya beliau telah terlibat dalam pelbagai inisiatif penting, termasuklah menjadi pembina modul untuk Kementerian Pendidikan Malaysia dan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Kecemerlangan beliau juga diiktiraf melalui pelbagai anugerah, termasuklah anugerah perkhidmatan cemerlang, anugerah pengarah dan 2 kali telah menerima pengiktirafan sebagai pensyarah cemerlang. Jadi kita tengok biodata kesemua ahli panel ini
bukanlah calang-calang orangnya. Jadi kita tengok sedikit, ada komen di sini katanya bahawa hendak menjadi cikgu kerana ingin menyambung legasi ibu dan juga ayah. Ada saya tak baca tadi. Dan juga mungkin kalau ada komen lain lagi kita nak baca, kenapa memilih bidang perguruan. Saya rasa ramai di sini ada banyak. Okey, ada beberapa lah komen-komen daripada guru-guru COS dan juga pengunjung-pengunjung di YouTube. Baik, kita nak mulakan kepada satu pembukaan kata orang tu tentang topik kita pada petang ini. Dulu kan, semasa kecil, saya selalu melihat cikgu yang mengajar di depan. Itu ialah merupakan sebagai orang yang pertama yang kita jumpa semasa tadika. Jadi di situ saya cakap jadi cikgu ni seronoknya mengajar, mendidik dan sebagainya kan. Di situ ada dah satu terdetiknya semangat nak jadi cikgu ni Haji dan juga Encik Ahmad Suhaizan. Lepas tu apabila balik daripada sekolah, saya juga suka menjadi cikgu dengan kejiranan-kejiranan kan. Jadi saya cakap saya nak menjadi cikgu ni. Tapi bila diambang dah belajar dan sebagainya, tidaklah cikgu menjadi pilihan saya di peringkat awalnya. Kerana saya ni bercita-cita nak jadi sebagai seorang peguam pada peringkat awalnya lah kan. Tetapi rezeki Tuhan tu mendorong ke arah menjadi guru tu. Daripada mula-mula kemungkinan perasaan menjadi guru tu tidaklah setimpal atau sebati dalam diri, tetapi apabila telah menghalui prasa latihan pengajaran jadi praktikum, kemudian telah menjadi sebagai seorang guru, saya rasa bidang perguruan ini adalah satu bidang yang saya rasa sangat bersyukur. 3 kali saya sebut kepada Allah SWT. Sebab saya selalu cakap dengan murid-murid saya di luar sana dan juga pelajar-pelajar saya, terima kasih kerana sentiasa memberikan punca rezeki kepada saya. Itulah satu azimat yang saya rasa cukup bermakna. Sebab sepanjang perkhidmatan saya ni, tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam sesi perkongsian pada hari ini, saya rasa keberkatan itu datang daripada selain daripada Allah SWT, of course lah, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, datangnya juga rezeki dan keberkatan itu daripada seorang murid dan juga seorang pelajar. Okey, kita nak buka satu lembaran kepada tuan-tuan dan puan. Kenapa memilih kerjaya seorang guru? Di peringkat awal mungkin saya ni tidaklah nak terdorong ke arah menjadi seorang guru. Tetapi apabila saya mendapat keputusan setelah Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia, STPM, pilihan pertama tu adalah bidang bukan perguruan, tapi pilihan yang ketiga dapat bidang perguruan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pada mula-mula tu macam tidak berapa yakin, sebab nak jadi cikgu ni saya rasa banyak sangat cabaran-cabaran. Tuan-tuan dan puan-puan, selalu saya pesan dengan pelajar-pelajar dan juga murid-murid saya, apabila anda dah menjadi cikgu ni, dekat atas kepala tu dia dah tulis dah, anda ialah seorang guru ataupun cikgu. Di situ ada perkataan cikgu dan sebagainya kan. Apatah lagi saya mengajar bakal-bakal guru yang mengajar subjek pendidikan moral. Dahlah cikgu tulis pula pendidikan moral. Jadi di situlah datangnya semangat kita menjadi seorang guru. Dan kalau kita tengok dalam standard guru Malaysia sendiri ada menyatakan bahawa pada hari ini pengangkatan ataupun pemartabatan profesion keguruan itu haruslah didatangkan oleh semangat yang secara nyala rasa wujud daripada seorang pendidik itu sendiri. Jadi kepada saya sentuhlah adik-adik di luar sana, guru-guru COS, selamat datang saya ucapkan walaupun dah setahun 2-3 tahun dalam bidang pendidikan. Selamat datang ke keluarga besar Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi di situ munculnya lah semangat saya menjadi seorang guru. Bila saya sedar bahawa murid-murid tadi ni adalah sebagai seorang yang memberikan rezeki kepada saya. Itu yang saya pegang mula-mula lah. Jadi saya nak dengar pula pendapat daripada dua orang panel juga, kenapa memilih laluan kerjaya sebagai seorang guru. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Dr. Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi nasta'in. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum dan selamat petang kepada para penonton di luar sana. Semoga perkongsian ini menjadi satu inspirasi untuk kita. Berbalik kepada soalan doktor tadi, mengapa memilih perguruan sebagai kerjaya? Baik, sebenarnya secara koinsiden lah. Masa kecil-kecil lagi, kalau kita masih ingat, cikgu ada beri kita kad 001 warna kuning. Dia suruh kita tulis 3 cita-cita dekat situ. Jadi setiap tahun, daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampai tahun 6, kita nampak rupanya ada satu
cita-cita yang sentiasa konsisten sejak darjah 1. Macam-macam cita-cita nak jadi pilot, nak jadi askar sebagainya tu. Tapi ada satu daripada 3 tu yang confirm ada, iaitu guru. Rupanya saya dapat kesan yang saya minat jadi cikgu. Kebetulan pula ayah saya seorang cikgu. Bila ayah saya seorang cikgu, seorang guru, maka secara tak langsung saya terinspirasi nak jadi cikgu. Kadang-kadang main cikgu-cikgu dengan adik kan, dan masa main cikgu-cikgu tu saya teringat mak saya kata, kau jadi cikgu je lah. Mungkin dia nampak saya ada bakat kat situ, masin mulut mak saya, saya jadi guru. Tapi kalau lebih berfokus lah, kalau nak jawapan yang lebih berfokus, saya betul-betul jadi guru kerana saya sepanjang saya belajar di sekolah, saya tak pernah jumpa satu orang cikgu yang saya idam-idamkan. Sebenarnya untuk makluman anda, sejak saya sekolah, saya sentiasa mengimpikan ada satu orang cikgu yang saya harapkan. Tapi tak pernah saya jumpa. Mungkin agaknya cikgu yang saya harapkan tu terlalu ideal, terlalu unggul. Guru tu mestilah bersikap sama rata, walaupun muridnya di kelas ujung. Terus terang, saya dulu dari kelas ujung, tuan-tuan. Jadi saya faham murid-murid di kelas ujung ni macam mana rasanya. Macam mana dapat layanan daripada cikgu-cikgunya. Yang kami rasa kami cuma ada kelas bawahan sahaja. Ya, minta maaf kata bukan nak kata pilih kasih, tetapi sebagai manusia biasa, fitrahnya kita memang akan memilih yang terbaik kan. Kelas A layanannya begini. Kelas D layanannya begini. Anda cubalah bersikap adil macam mana pun. Tapi kita manusia. Kan apabila murid-murid mula berkata kasar dengan kita dah mula teremosi. Emosi kita mungkin tak cukup kuat. Jadi saya berazam sangat-sangat nak jadi seorang cikgu yang saya impikan, yang cikgu tu tak kisahlah dia dekat kelas mana, kelas A ke, kelas D ke, dia still adalah guru yang saya impikan itu. Namun minta maaf kata saya tak jumpa. Jadi walau macam mana pun saya rasa sangat seronok sebab saya ada satu misi. Kenapa saya nak jadi seorang guru? Sebab saya nak jadi guru yang saya impikan itu. Maka apabila sekarang saya dah berjaya menjadi guru yang saya impikan itu, maka saya berjaya mendekati murid-murid yang pernah dipulau oleh rakan-rakan, yang mula dijauhi oleh guru-guru kerana kenakalannya, mungkin kerana kelembapannya dan sebagainya. Maka saya rasa seronok apabila murid-murid gembira. Murid-murid itu saya melihat dia adalah saya satu masa dulu. Yang merasa gembira kerana guru unggul itu mungkin wujud. Nak kata saya ni ideal dan unggul mungkin tidaklah. Tetapi sekurang-kurangnya saya berjaya merealisasikan satu impian yang saya ingin jadi satu masa dulu. Dan saya rasa sangat seronok kerana rupa-rupanya kalau kita jadi guru yang seperti itu, tiap-tiap tahun memang kita akan mengunggulilah hadiah sempena hari guru kan. Saya rasa anda faham apa yang saya maksudkan. Senyuman-senyuman mereka ni merupakan satu isyarat atau hasrat saya untuk menjadi guru impian dan seterusnya. Akhirnya saya tercapai. Boleh saya teruskan lagi kan Tuan Musi? Sila. Boleh ya? Okey, baik. Jadi kalau menurut Annie Rowe, dalam Annie Rowe menyatakan pemilihan kerjaya ni dia mula daripada asuhan ibu bapa, ya betul? Okey, dan dari situlah saya teringin nak jadi cikgu. Di sekolah paling terkesan masa sambutan hari guru, paling terkesan. Macam-macam program dibuat. Okey, wajah-wajah cikgu dipaparkan dekat slide seorang demi seorang dengan iringan muzik. Dia memberi satu impak yang tersendiri dalam diri saya. Saya melihat guru ni ada satu nilai estetika dan kualiti yang bukan calang-calang. Guru ni adalah satu insan manusia yang sungguh hebat. Yang minta maaf kata tidak ada dalam kerjaya lain. Cara cikgu bercakap, berjalan, bergurau, memberi nasihat sangat menginspirasikan saya untuk jadi macam tu juga satu hari nanti. Kita ni unik tuan-tuan. Kita ini unik, setiap daripada kita berbeza. Potensi dan bakat yang ada pada kita tak sama. Maka sekiranya anda benar-benar ikhlas untuk jadi guru yang sebenar guru yang diharapkan, maka pastinya murid-murid anda melihat anda adalah somebody yang mereka ingin jadi seperti anda juga satu hari nanti. Betul Haji. Ya. Kita sikit masa lagi boleh? Boleh sikit saja. Okey, baik. Jadi sebenarnya kan saya jadi seorang yang suka memati. Jadi saya lihat antara sebab saya nak jadi cikgu juga, nak jadi guru juga sebab saya melihat mereka ni teratur, hidupnya teratur. Yang pertama apa dia cikgu ni? Yang saya lihat mereka ni suka menambah ilmu. Ada je dibuatnya untuk memandaikan muridnya. Dia cari khusus ke sana, khusus ke sini. Kemudian saya tengok cikgu ni gaya hidup dia berstruktur, teratur, kemas, dan well organized.
Dan seterusnya mereka juga bila nama cikgu kan, dia pandai sesuaikan diri dengan masyarakat. Sebab itu masyarakat sangat sayang dengan cikgu ni. Sebab cikgu ni bila dalam masyarakat, mereka adalah somebody atau dia public figure yang menjadi contoh teladan kepada masyarakat. Selari dengan moto yang berbunyi sekolah membina masyarakat, masyarakat membina sekolah. Kemudian ada satu nilai diri yang tinggi, bukan saja berbakat. Cikgu-cikgu ni bukan saja berbakat tapi memiliki nilai yang tinggi, menjadi suri teladan kepada murid-murid dan masyarakat. Rupanya pemerhatian saya ni, dia boleh dipetakan dalam SGM. Menambah ilmu, berstruktur, mudah sesuaikan diri dengan masyarakat dan nilai diri tinggi ni. Ini pemerhatian saya sebelum saya jadi cikgu. Okay? Tapi bila saya dah jadi cikgu, rupanya ada satu standard yang dinamakan standard guru Malaysia. Dalam konteks menambah ilmu yang saya kata tadi, dalam SGM namanya orientasi ilmu. Cikgu yang saya kata berstruktur teratur tadi, dalam SGM dipanggil instructional. Mudah sesuaikan diri dalam masyarakat, dalam SGM diistilahkan sebagai penglibatan komuniti. Dan yang menarik, yang ujung sekali, bukan sahaja berbakat tapi memiliki nilai tinggi, suri teladan kepada murid dan masyarakat, ini dalam SGM diistilahkan sebagai kualiti peribadi. Jadi apa lagi, anda bayangkanlah, bila anda punya mind ataupun dalam pemikiran anda ada sesuatu yang anda impikan, yang anda nampak, satu nilai yang anda sangat suka, ada pula dipiawaikan dalam satu standard rasmi yang digunakan untuk seluruh negara, maka yes, ini adalah pilihan saya yang sangat tepat. Sebab itu saya masih berada di sini sebagai seorang guru, dan sebelum saya serahkan kepada panel, kepada moderator, sedikit pantun untuk anda. Ubat bukan sebarang ubat ramuan daripada akar cemara. Minat bukan sebarang minat demi agama, bangsa dan negara. Silakan. Alhamdulillah. Okey. Itulah Haji, kalau kita ni dapat bersemuka lebih seronok sebab kita boleh mengekspresikan kepada guru-guru COS di luar sana. Namun begitu sebenarnya kata orang tu, apa-apa saja platform ni yang kita boleh gunakan, yang penting message tu sampai. Saya tertarik tadi dengan Haji, Haji punya minat nak jadi cikgu ni agak unik. Haji kata tadi nak mengisi kepada kekurangan tersebut, nak cuba untuk menjadi seorang guru yang diimpikan, dan kini telah menjadi guru lebih daripada 30 berapa tahun tadi? 32 tahun Haji. Jadi di situ menunjukkan satu benda yang orang tak terfikir. Oh, rupanya ada orang nak jadi guru ni sebab dia merasakan bahawa bidang ini adalah bidang yang dia nak mengisi mana-mana kekurangan dan sebagainya tadi tu untuk dia ekspresikan bila dah menjawab jawatan sebagai seorang guru. Selama ni kita dengar ada yang jadi cikgu hanyalah disebabkan saranan ibu bapa, sebabkan nak dapat gaji dan sebagainya kan. Tapi kita mungkin boleh dengar pula, dan saya tadi setuju tadi kata Haji tentang beberapa kriteria dalam standard guru Malaysia tadi tu yang cukup relevan sebagai seorang guru COS aplikasikan daripada kehidupan mereka sebagai seorang guru. Dan kita nak dengar pula komentar daripada Encik Ahmad Suhaizan. Kenapa sepanggil cikgu lah, sebab di IPGM kampus Perambanan Melaka memang mereka panggil cikgu kan. Kenapa Cikgu Ahmad Suhaizan berminat nak jadi cikgu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam IPGM Peneraju Kecubulangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Terima kasih kepada Dr. Hairul selaku peneraju webinar pada hari ini, dan saya kira merangkap sebagai panel jugalah untuk mengupas topik yang kita perbincangkan yang sangat menarik. Saya bangga menjadi cikgu. Kebetulan apa yang Dr. Hairul bukakan sebentar tadi dengan panel sebentar tadi bercerita, berkisarkan kepada kisah-kisah lama, seolah-olah dia ada macam persamaan permulaan perjalanan kita untuk menjadi guru. Jadi kebetulan ada sedikit panel sebelum ini ada menyatakan bagaimana beliau menjadi guru mungkin disebabkan oleh faktor di mana ayahnya merupakan seorang guru. Tapi dia berbeza sedikit dengan saya sebab cuba kita ingat balik zaman kanak-kanak dulu, tak pernah tak sahabat-sahabat saya, saudara-saudari bermain satu permainan iaitu main cikgu-cikgu. Saya kira pada usia kita ini permainan itu memang selalu kita buat pada waktu petang ataupun pada hujung minggu. Jadi kat situlah bermulanya sebenarnya keinginan saya untuk menjadi cikgu, sebab bila mana waktu main cikgu-cikgu itu saya automatik akan menjadi cikgu. Jadi memang setiap kali main cikgu-cikgu tu saya nak memainkan watak cikgu. Saya tak tahu kenapa ketika itu, tapi itulah saya.
Jadi bukan setakat tu saja, sebenarnya rupa-rupanya bila saya pergi ke sekolah pula, saya tengok cikgu-cikgu saya mengajar tu, saya amat tertarik. Saya bukan tertarik apa, saya tertarik dengan aktiviti pengajaran yang mereka laksanakan. Mungkin berbeza dengan panel sebentar tadi, beliau belum menjumpai, tetapi saya amat tertarik. Paling-paling tidak pun ketika itu Puan Tan, cikgu bahasa Inggeris saya pada tahun 1, sangat menarik. Pada tahun 1987 itu saya telah dibawa untuk mengikuti satu aktiviti PDP di luar bilik darjah. Okay, itu sebagai satu contoh. Tambah lagi, kadang-kadang kalau kita pergi ke sekolah, saya mengambil kira saya lah, bila mana dapat membantu guru itu, saya rasa sangat bangga sangat. Sebab sebagai contoh, bila cikgu minta pergi ambil buku kedatangan di pejabat, kalau dulu buku kedatangan semuanya letak di pejabat, kita pergi ambil. Dan kadang-kadang pada awal tahun dan hujung tahun bantu untuk cikgu semak borang buku teks. Dulu kan ada buku SPBT, lepas tu dapat menolong kawan-kawan dalam aktiviti kumpulan. Nak bila boleh bawa barang cikgu minta kita jaga kelas dan lain-lain lah, membuatkan perasaan dan keinginan saya ketika itu semakin hari semakin menebal. Masih lagi saya teringat sehingga ke hari ini guru kelas darjah 1 saya namanya Cikgu Zuraida pernah bertanya, apa cita-cita awak Ahmad Terus saya menjawab, saya nak jadi guru. Itu satu situasi. Selain daripada itu pula, kenapa saya nak jadi cikgu? Sebab ibu bapa saya ni saya kira merupakan guru pertama dan terbaik untuk saya sepanjang masa. Dan kedua, ibu bapa saya ini sentiasa menyokong penuh dan menggalakkan saya untuk menjadi guru. Jadi seperti peribahasa yang biasa kita dengar, orang mengantuk disorongkan bantal. Jadi saya terus pasakkan dalam diri saya ini untuk menjadikan guru sebagai kerjaya dalam kehidupan. Sebab saya yakin dan saya percaya kerjaya guru ini boleh diangkat sebagai satu ibadah. Bagi saya, kerjaya guru ini akan memberikan ruang untuk saya menjadi lebih baik. Sebagai contoh, semasa kita mengajar, kita akan membuat refleksikan diri terhadap bagaimana kita nak menambah baik amalan pengajaran. Jadi di situ kita akan melakukan proses pemikiran, kita akan cari jalan yang terbaik, apakah intervensi yang terbaik untuk kita gunakan kepada anak-anak didik kita. Selain itu, bagi saya, kenapa saya nak jadi guru? Melalui kerjaya guru ini juga dapat memupuk erti keikhlasan dan kesabaran. Umpamanya bila kita berada di dalam kelas, kan seperti mana yang panel sebelum tadi ada menyebut ada pelbagai latar belakang murid, begitulah karakter murid yang harus kita uruskan. Di situlah sebenarnya menuntut saya atau penuntut kita yang berada dalam bidang perguruan ini untuk selalu ikhlas dan sabar dalam menghadapi apa jua situasi yang berlaku. Satu lagi, bila ditanya mengapa saya memilih untuk kerjaya sebagai guru, bagi saya seorang guru itu sifatnya adalah pemberi. Kita ni boleh diibaratkan seperti mata air. Guru ini akan lakukan apa sahaja untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anak murid. Jadilah guru berjiwa pendidik. Kita tak perlu minta penghargaan di sini, tetapi kita minta di sana nanti. Pastinya kalau kita buat yang terbaik kepada anak murid kita, kita akan dapat melihat bagaimana anak murid kita itu akan berjaya pada masa hadapan. Dan saya amat yakin sahabat-sahabat saya, saudara-saudari, guru-guru COS yang berada dalam YouTube yang mendengar secara maya ini, yang memilih guru sebagai kerjaya, sedikit sebanyak sebenarnya pasti ada jiwa atau ruh guru dalam diri sahabat saudara-saudari sekalian. Maka pada kesempatan yang ada ini, berkaryalah untuk mencipta persekitaran gerak kerja yang positif. Bagaimana Tuan Haji tadi, panel kedua tadi memberi tahu ada berkaitan dengan Standard Guru Malaysia, dan apa yang saya terangkan untuk jiwa pendidik ini, dia ada juga berkaitannya dengan domain kualiti peribadi dalam Standard Guru Malaysia 2.0, iaitu bagaimana keupayaan untuk menjadi seorang pendidik yang unggul, seorang pendidik yang disegani dan seorang pendidik yang dihormati. Sebagai contoh, kita boleh lihat dalam kompetensi 4.2 contohnya, menjiwai amalan guru itu sendiri. Ada 3 elemen yang boleh kita rujuk, yang boleh kita lihat untuk membentuk jiwa kita sebagai seorang pendidik sepanjang perkhidmatan. Kita boleh kekalkan kecintaan dan menghargai profesi keguruan sepanjang perkhidmatan. Kita juga boleh komited dalam memberi khidmat yang terbaik
dan menjiwai etika keguruan. Ini adalah menjadi satu tanggungjawab kepada kita semua sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang guru untuk memberikan perkhidmatan dengan penuh integriti, credibility dan accountability setiap masa. Selain itu, moderator, kita sama-sama perlu sebagai seorang guru untuk menjaga dan mengangkat martabat profesion keguruan sepanjang masa. Ialah mana taknya kita ke mana saja, pergerakan kita, komunikasi kita, keterlibatan kita, orang di luar sana akan memanggil dan akan menyapa kita dengan panggilan keramat cikgu. Jadi tidak cukup dengan itu juga, marilah kita ni sama-sama menyumbangkan khidmat bakti, kemahiran yang ada, pengetahuan yang ada, pengalaman dan kepakaran yang ada dengan penuh komitmen. Maksud saya dekat sini, jika di sekolah guru COS ini dikira sebagai adik bongsu ataupun guru baru ataupun guru novis dengan kata lain berada pada grade DG41 yang saya kira sebagai kumpulan pelaksana atau grade dalam SSPA nanti DG9. Namun kalau sahabat-sahabat saya, saudara-saudari ada keistimewaan, ada kekuatan yang dimiliki, anda juga sebenarnya boleh menjadi konsultan kepada abang-abang dan kakak-kakak senior di sekolah. Kongsikan, bekerjalah dalam satu pasukan dan raikanlah setiap perbezaan dan keunikan yang dimiliki dalam setiap diri individu di organisasi saudara-saudari. Sebab sinergi seperti inilah akan mewujudkan satu jaringan yang padu untuk memacu pembentukan pendidikan manusiawi. Tunjulkanlah amalan boleh kerja yang cemerlang. Manfaatkan setiap ruang yang ada, setiap peluang yang diberikan dalam dunia pendidikan ini untuk kita sama-sama memartabatkan pendidikan yang mampu mencorakkan peradaban. Seterusnya, melalui elemen menjiwai etika keguruan itu, sentiasalah sahabat-sahabat saya termasuk diri saya menghayati etika keguruan sepanjang masa dalam membudayakan amalan keguruan dan semasa kita melaksanakan tugas. Oleh itu, saudara moderator, apa-apa pun kalau kita nak melihat kepada menjiwai etika perguruan, saya ambil sebagai contoh tanggungjawab kita terhadap murid. Kan bila kita tengok tanggungjawab terhadap murid, bagaimana persoalannya kita nak menjiwai etika keguruan ini. Kita ambil contoh. Kita tengok dalam salah satu elemen itu untuk memberikan pendidikan yang berkualiti, cuba renung anak-anak murid kita, wajah mereka di sekolah, di bilik darjah. Mereka tu sebenarnya sangat dahagakan ilmu daripada kita. Mereka perlukan bimbingan, mereka perlukan dorongan, mereka perlukan suntikan semangat daripada kita. Oleh itu, kita ni yang telah memilih jalan kerjaya sebagai seorang guru, semestinya kita kena menjadi seorang pendorong ataupun seorang aktivator kepada proses kemenjadian mereka pada masa hadapan. Keseluruhannya, kerjaya guru ini kita yang pilih. Jadi, kita sama-sama harum, kita sama-sama redah badai yang melanda untuk mencorakkan perjalanan kerjaya supaya perjalanan kerjaya kita ini menyeronokkan, dapat membanggakan semua pihak. Itu saja moderator untuk sesi kali ini. Terima kasih dan saya serahkan semula. Terima kasih. Terima kasih Cik Ahmad Suhaizan. Saya rasa satu kupasan yang cukup komprehensif lah daripada bermulanya apa cakap tadi, kata beliau inspirasi daripada guru-guru dahulu, daripada ibu ayah dan sebagainya sehingga beliau menjadi seorang guru dan turut menyelipkan nasihat kepada adik-adik kita di luar sana ni yang masih lagi saya rasa setahun dan 2 tahun dalam perkhidmatan iaitu COS. Cuma bezanya kita Haji dan juga Cik Ahmad di mana kita ni dah dilatih lah di peringkat awal, ada daripada sijil perguruan, ada diploma perguruan dan kita ada juga ijazah sarjana muda pendidikan. Dan kebanyakan COS ni memang bukan kebanyakan lah, semua COS ini adalah yang bukan dalam bidang perguruan di peringkat awalnya tetapi memilih untuk menjadi guru sebagai kerjaya dan ditempatkan di sekolah. Sebenarnya kan Haji, kalau macam saya sendirilah semasa pelajar-pelajar tahun pertama masuk di IPG, saya memang minta mereka hasilkan satu video tau. Dalam video tu dia rahsialah, masing-masing buat video, kemudian video tu mereka perlulah nyatakan kenapa memilih menjadi guru. Sebab mereka ni pre-service kan, kenapa memilih menjadi guru. Jadi dalam video tu macam-macam jawapan tapi majoriti yang menjawab itu
Ini semasa mereka tahun pertama tau, semasa zaman pra. Mereka menjawab, mereka kata pertama sebab peluang kerjaya, sebab kerjaya tu dah sangat mudah katanya kan. Kedua, mak ayah yang suruh. Ketiga, dia cakap zaman sekarang ni tak ada pilihan kerjaya yang paling mudah. Itu jawapan mereka semasa tahun pertama pra. Okey. Setelah tahun keempat, sebelum mereka pergi ke praktikum, semasa mereka menghasilkan projek akhir tahun, FYP dia, final year project, saya pasang balik video tu. Semua rasa macam sangat macam dia cakap tak percaya dia boleh bercakap ni semasa 5 tahun lepas. Kenapa begitu? Sebab dalam tempoh kita di IPG ni lebih kurang 5 tahun, mereka akan menghadiri praktikum sebanyak 2 fasa dan juga mereka akan pergi ke sekolah untuk sesi latihan industri dan sebagainya. Di situ mereka ada semangat untuk membentuk seorang guru. Maknanya latihan-latihan berterusan ini akan terus menjadi sesuatu yang memanfaatkan impian mereka untuk menjadi seorang guru. Dan kalau kita tanya dengan pelajar-pelajar yang menghadiri praktikum di peringkat awal kan, saya tanya okey ke praktikum? Dia cakap aduhai penatlah doktor macam-macam kan. Tetapi apabila 2 minggu sebulan nak akhir praktikum tu, mereka kata sedihnya nak tinggalkan sekolah. Jadi di situlah kita nampak perbezaan di mana semangat menjadi guru itu telah wujudnya dan berkobar-kobar. Jadi kepada adik-adik di luar sana, saya setuju tadi kata Encik Ahmad Suhaizan, selamat datang ke alam perguruan ini dan terimalah dia dengan sebaiknya kerana kita ini dipilih oleh Tuhan sebenarnya tahu. Nak menjadi pendidik ni, murabbi ni adalah pilihan Tuhan. Bukannya senang-senang saja alim jadi cikgu, tak ada. Tapi itu telah dicatatkan oleh Tuhan di mana kita menjawat jawatan yang sangat mulia dan sangat profesional. Jadi tunaikan tanggungjawab anda dan jadilah sebagai seorang guru profesional. Dan kalau kata kita ni masih lagi baru, di situlah namanya proses pembelajaran dan kita akan belajar untuk menjadi seorang guru yang akhirnya dapat menjadi seorang yang kompeten pada masa hadapan, insya-Allah. Saya berharap lebih ramai lagi orang-orang hebat yang akan dilahirkan daripada kelompok-kelompok guru-guru COIS ini, sebab COIS ini banyak latar belakangnya daripada bidang-bidang ijazah yang pelbagai di luar sana. Baik, kita sudah selesai satu perjalanan cerita kenapa nak jadi sebagai seorang guru. Pada masa yang sama saya nak mintalah tuan-tuan perempuan di dalam aplikasi YouTube mungkin boleh nyatakan kenapa memilih kerjaya seorang guru, sebab masing-masing mungkin dah pernah menjawat jawatan yang pelbagai, ada yang dah jadi jurutera. Ada seorang pelajar saya, pelajar program diploma pendidikan ini, dia ialah bidang perubatan tau tuan-tuan perempuan, tetapi dia menukar kerjaya menjadi sebagai seorang guru. Nampak tak begitu? Saya tanya kenapa? Kata beliau sebab beliau merasakan jiwa menjadi guru itu adalah lebih besar di akhir-akhir zaman kehidupan di dunia ini. Katanya begitulah, maksudnya dia merasakan bahawa kerjaya guru ini sangat tinggi martabatnya ke arah pembentukan diri dia yang bagus, seimbang, sempurna dan juga dapat melahirkan diri beliau sebagai diri orang cakap tu orang yang menyalurkan pahala-pahala yang berpanjangan. Jadi mungkin boleh komen di dalam ruangan chat, katanya dapat banner soft skill Siti Norazirah. Mungkin ramai lagi lah yang akan terus berkomentar di dalam ruangan chat. Baik, kita nak masuk kepada pusingan yang kedua untuk sesi slot kita pada petang ini, kenapa bangga menjadi seorang guru. Dalam pusingan kedua ini, saya nak tanya kepada ahli panel pula. Apa yang membuatkan tuan-tuan perempuan, Tuan Haji dan juga Encik Ahmad Suhaizan rasa sangat berbangga menjadi sebagai seorang guru? Yalah, 32 tahun, 19 tahun dah berkhidmat. Apa yang menjadikan sebagai satu titik? Kata orang tu, bila sebut cikgu je, ya, saya rasa bangga. Macam kita dengar lagu Hari Kami Guru Malaysia lah kan. Terus rasa berbangga. Wah, aku ni sebagai seorang guru kan. Jadi kita nak dengar pandangan. Tapi kali ni kita mulakan dulu dengan Encik Ahmad Suhaizan lah. Boleh agaknya silakan Encik Ahmad Suhaizan. Kenapa bangga menjadi sebagai seorang guru? Okey, terima kasih kepada Tahirul. Warga Malaysia sekalian, bertemu kita sekali lagi. Kali ini soalannya adalah kenapa kita bangga, dan kita bangga itu merujuk kepada saya lah, sebab saya memilih guru ini sebagai satu laluan kerjaya. Satu soalan yang saya kira boleh kita kata macam best sangat ke jadi cikgu ni, hebat betul ke jadi cikgu ni kan. Okay, bagi saya bila kita sebut perkataan guru, GURU itu akronimnya, bagi saya adalah guna untuk rakyat umum. Di situ sepatutnya kita semua sebagai seorang guru patut bangga kerana
kerjaya ini diperlukan di mana-mana saja akan perkhidmatannya. Kan, seperti mana kata Dr. Hairul tadi, dia ada dalam lirik lagu kami Guru Malaysia, kan, di bidang pembangunan kami tetap bersama membantu membina negara yang tercinta. Kalau kita di IPGM ini, kita boleh lihat juga dalam lirik lagu IPGM itu sendiri, kami bangga menjadi guru, kerjaya dihormati, tidak jemu, menimba ilmu, bakti setulus, hati yang murni. Jadi kerjaya guru ini sememangnya amat diperlukan dalam apa jua bidang. Kita juga dianggap sebagai suri teladan kepada komuniti dan masyarakat. Jadi cuba kita lihat satu ataupun sebuah karya puisi Usman Awang pada tahun 1979. Kan, selalu kita dengar waktu Hari Guru. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja manda dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Jadi berdasarkan kepada baik-baik puisi tersebut jelas menunjukkan bahawa kerjaya kita guru ini adalah perkara ataupun permulaan kepada proses pembentukan dan pembangunan karakter. Teringat saya akan kata-kata guru besar pertama saya sewaktu saya posting di salah sebuah sekolah di Negeri Sarawak pada 18 Jun 2001, Cikgu Abdul Rahman bin Ismail. Katanya kepada saya begini, "Cikgu, saya tahu cikgu orang Semenanjung. Satu hari nanti cikgu akan balik ke Semenanjung untuk menabur bakti di sana pula. Pesan dia apa? Biarlah kedatangan cikgu ke sekolah ini menambah dan bila cikgu berpindah nanti akan terasa kurangnya kami di sini." Nasihat inilah yang saya pegang, yang saya bawa ke mana-mana sahaja dalam perkhidmatan saya sehingga hari ini. Sebab bagi saya, setiap peluang dan ruang yang diberikan, saya akan sahut cabaran. Saya akan cabar diri saya untuk saya lakukan dengan terbaik dan berkesan untuk semua. Jadinya apabila penglibatan dan sumbangan kita ini dirasai dan ketiadaan kita juga dirasai, makanya saya akan rasa berbangga sebab kerjaya guru ini membentuk jiwa saya untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik walau di mana saya berada. Pada pusingan tadi saya pun ada berkongsi sedikit dalam SGMY 2.0. Jadi pada pusingan ini kalau kita telusuri dalam kamus kompetensi pegawai perkhidmatan pendidikan, iaitu kompetensi profesional PPP laluan PDP, merujuk kepada kita lah, pengajaran dan pembelajaran. Merujuk kepada domain kompetensi ada 4 yang boleh kita integrasikan seperti mana panel pertama sebut tadi, orientasi ilmu, iaitu keupayaan menjadi seorang pendidik unggul yang dapat diteladani untuk membangunkan kemenjadian murid. Yang kedua, instructional, keupayaan mendalami dan meluaskan pengetahuan PDP, falsafah, dasar, pengurusan organisasi, hal ehwal murid, kurikulum, ko-kurikulum dan trend pendidikan terkini selari dengan dinamik pendidikan. Yang ketiga, kita ada pelibatan komuniti, iaitu keupayaan untuk membina jalinan dan jaringan bagi menyokong pembelajaran murid. Dan yang keempat, keupayaan merancang dan melaksanakan amalan instructional untuk membangunkan potensi murid secara holistik, iaitu melihat kepada proses kemenjadian murid. Ini bermakna sebagai guru kita perlu sentiasa merujuk kepada dasar-dasar sedia ada dan dasar terkini untuk memberikan perkhidmatan seperti sahabat-sahabat saya lah, saudara-saudari, guru COS untuk memahami dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta memerlukan penyelidikan dan bimbingan itu untuk kita kategori grade 41. Sekali lagi, bagi saya di sini sinergi iaitu gabungan guru lantikan secara kontrak ini bersama-sama dengan guru yang berpengalaman yang sudah sentiasa berada di sekolah dapat bergabung dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik. Sentiasalah belajar dan terus belajar kerana belajar itu berlaku sepanjang hayat. Jadi apa yang saya kongsikan di sini bolehlah saudara dan saudari untuk
mengakses portal Kementerian Pendidikan untuk melihat secara keseluruhan SGM 2.0 dan kamus kompetensi PPP ini untuk kita memperkasakan perkhidmatan kita. Okey, saudara moderator, saya nak kongsikan kenapa saya bangga menjadi guru. Ada satu peristiwa yang berlaku apabila ibu dan bapa saya kemalangan jalan raya pada penghujung tahun 2020. Yang mana ketika itu bapa saya perlu dihantar ke hospital Ipoh, manakala ibu saya perlu dihantar ke hospital Taiping, dua hospital yang berbeza kerana saya duduk di Kuala Kangsar. Jadi semasa saya berada di hospital Taiping tu untuk menguruskan ibu saya, ada seorang bekas murid saya semasa saya berpraktikum, bukan saya mengajar secara betul, secara praktikum pada tahun 2008, secara kebetulan ada di hospital itu. Sekali kita dengar dah macam drama pula. Tapi apa yang saya nak kongsikan di sini, kenapa saya bangga menjadi guru, iaitu murid saya namanya Syafiq. Namanya Syafiq, dia menegur dan dia memperkenalkan dirinya dan dia bertanya khabar serta situasi mengapa saya berada di hospital Taiping itu. Jadi perkara yang membanggakan saya, yang membuatkan saya terharu apabila dia sempat menceritakan kejayaannya sebagai seorang usahawan kerana bimbingan yang saya jalankan. Sebab saya adalah dari bimbingan dan kaunseling, bimbingan yang saya jalankan dengan izin Allah, dia berjaya semasa saya berpraktikum, saya bimbing dia. Jadi dia sempat berbisik kepada saya, Cikgu tak perlu berulang alik ke Kuala Kangsar, dia kata. Jadi cikgu duduk saja kat rumah saya. Siap si Syafiq ni memberikan kunci rumah dan sempat juga dia bagi tahu, cikgu masa makan, cikgu makan, jangan makan di luar ya. Cikgu pergi saja waktu makan, pergi saja kat ruangan makan di rumah tu, pastinya akan ada hidangan dan juadah untuk cikgu makan. Jadi yang saya nak ceritakan kat sini iktibar daripada yang kita boleh ambil, kita berilah perkhidmatan yang terbaik dan berkesan buat anak-anak murid kita. InsyaAllah satu hari nanti kita akan nampak hasil kemejadian anak-anak murid kita. Mereka tu masing-masing ada kekuatan, masing-masing ada kelebihan yang tersendiri. Jadi pimpinlah tangan mereka untuk mereka mendapatkan celik akal serta mereka boleh menjadi seorang insan yang khalis pada masa hadapan. Saya kira peristiwa itulah yang menyebabkan saya menjadi bangga dan ada peristiwa-peristiwa lain lah yang tidak boleh saya lupakan. Itu sahaja Dr. Hairul. Sekian, saya serahkan semula kepada Dr. Hairul. Terima kasih. Terima kasih Cik Ahmad Suhaizan. Saya rasa cerita yang dikongsikan di akhir tadi tu memang kata orang tu apabila kita menjadi guru, kita sendiri sebenarnya sedar benda tersebut adalah satu perkara yang sungguh menyentuh perasaan kita sebagai seorang pendidik. Sebabnya dulu kita mengajar beliau masih lagi kecil. Ini sekarang kita dah jumpa beliau dah besar. Kemudian dia rasa kita ni sebagai guru dia dan dia sangat menyantuni kita sebagai guru. Saya rasa itu yang memang tak bolehlah kita nak, kalau boleh kita nak ceritakan perasaan kita tu, mungkin boleh dibuka dalam diri kita tapi sebenarnya tak boleh nak cerita. Tapi anda kalau sebagai seorang guru, anda akan ada perasaan yang saya rasa nak cerita tu penuh dengan kata orang tu apa, berbagai kenangan-kenangan lah sebagainya kan. Jadi itu yang adik-adik COS perlu lalui apabila menjadi seorang guru. Kita nak sampai nanti bila anda dah menjadi seorang guru ni 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun akan datang, anda akan merasakan bahawa ya Allah ya Tuhanku, aku punya pilihan jalan aku ini adalah jalan yang paling tepat. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan semua, bila kita sebut keberkatan, keikhlasan macam disebut oleh Haji panel pertama sebentar tadi, menjadi seorang guru ni tadi, kita punya kehidupan ini sangat terbimbing dan terarah. Tadi saya nampak ada yang komen dalam ruangan chat menyatakan bahawa beliau menjadi guru ni kerana dia rasakan kerjaya ini dapat memanusiakan manusia. Itulah satu amanah yang cukup besar sebenarnya frasa tu tapi itu yang perlu anda sahutkan. Baik, kita beralih kepada ahli panel yang seterusnya. Tuan Haji mungkin boleh ceritakan pula dari segi perspektif Haji, kenapa Haji rasa berbangga. Silakan Haji. Baik, terima kasih Doktor. Baik, sebelum saya nyatakan kenapa saya rasa bangga menjadi guru, saya ada satu persoalan. Kita ambil satu perkataan bangga. Perkataan bangga itu sendiri. Kita bukanlah nak berbangga-bangga atau berbegah-begah, tidak. Tapi perkataan bangga itu lebih kepada mensyukuri kan, mensyukuri. Baik. Jadi mengapa anda rasa bangga? Kita kan rasa bangga ni sebab kita dapat sesuatu, betul tak? Kita dapat ataupun memiliki sesuatu yang berharga, yang bernilai. Jadi kita rasa bangga.
Contohnya kita dapat rumah besar, kita rasa bangga. Kita ada kereta besar mewah, kita rasa bangga. Ada emas berkeping-keping, kita rasa bangga. Sebab kita memiliki sesuatu. Jadi apa yang dibanggakan dengan seorang guru ni? Ada yang kata kalau nak kaya jangan jadi guru. Rupa-rupanya yang menyebabkan seorang guru itu menjadi guru ialah jadi rasa bangga ialah ini kematian saya lah. Sebab mereka memiliki roh guru. Kerana mereka memiliki jiwa guru. Kerana mereka memiliki nyala rasa jati diri seorang guru dan mereka adalah pendidik sejati. Maka rasa-rasa yang dikatakan sebagai roh guru, jiwa guru dan nyala rasa ini hanya dimiliki oleh mereka yang bergelar real teacher. Guru yang sebenar. Ada guru palsu ke? Ada. Sebentar lagi saya share. Ya, guru palsu ni yang macam mana? Guru palsu dia takkan rasa ini semua. Malah dia sanggup berbuat sesuatu yang di luar daripada batas keguruan. Jadi balik kepada cerita direct to the point lah. Kalau katanya saya kenapa? Sebab jawapan saya kerja ini unik. Apabila disebut unik, saya melihat kerjaya guru adalah satu kerjaya yang lain daripada yang lain. Bila disebut lain daripada yang lain, banyak elemen istimewa yang ada dalam guru ini yang tiada dalam kerjaya lain. Iaitu dapat membentuk individu menjadi insan. Bila sebut membentuk individu menjadi insan, maka platform untuk kita bentuk diri kita menjadi insan dulu, betul tak? Kita nak membentuk insan, maka kita kena jadi insan dulu. Mana mungkin insan boleh dibentuk oleh bukan insan. Sebab itu yang kita rasa bimbang. Apabila satu orang yang bukan real teacher membentuk insan, maka apa yang jadi agaknya? By the end of the lesson, akhirnya jadi apa? Minta maaf ya, sebab tidak ada nilai diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang ada cuma nilai akademik saja, tetapi nilai roh, kerohanian ataupun akhlak ataupun nilai mungkin tak ada. Jadi insan yang bagaimana? Bentuk insan yang seimbang dan harmonis kalau dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang macam mana? Yang seimbang dan harmonis dari segi inteleknya, rohaninya, emosi dan jasmaninya. Berdasarkan kepercayaan dan kepada Tuhan. Saya juga rasa bangga jadi guru kerana saya istilahkan di situlah racun dan di situlah penawar. Umpama seekor ular kan, bila kita dipatuk ular, macam mana kita nak hilangkan bisa ular tu supaya tidak membawa mudarat, maut dan sebagainya. Sebagai first aid lah sebelum kita pergi hospital. Saya rasa ramai yang dah tahu ya. Bila kita kena patuk ular, kita ambil sikit sisik di ujung ekor ular tu dan kita makan. Di situlah racun, di situlah juga penawarnya. Dan yang menariknya bila sebut ular ni, ibarat ular menyusuk akar, takkan hilang bisanya. Saya jadi bangga jadi guru ni sebab tak ada masa saya nak jadi orang yang sombong. Apa benda sangatlah orang cikgu yang kita nak sombongkan, betul tak? Kita ni guru ibarat segemal padi, semakin berisi semakin tunduk. Maka kita campurlah masyarakat macam mana pun, kita campurlah dengan Pak Gad makcik kantin pun, ia umpama ular yang menyusuk akar, guru tetap guru, takkan hilang bisanya. Dan guru yang berbisa adalah guru yang berkesan. Sedikit yang dia cakap, banyak yang murid dia dapat. Tetapi guru yang kurang bisanya, mungkin terpaksalah berbuih-buih mulut. Itu yang ada kata, saya sampai berbuih-buih mulut meliti kat awak ni. Awak macam tu juga ya. Biasa kita dengar kan. Tapi rupanya dia dah buat satu pendedahan sendiri yang menunjukkan dia kurang berbisa lah. Mungkin kalau dia agak dah tua sikit, dia jadi otai berbisa kot. Ya. Okey, saya nak tanya rakan guru di luar sana, ada pelbagai jawapan tentang bila saya timbulkan satu soalan apa sebenarnya kita cari dalam hidup kita ni? Sebab dia berkaitan dengan kebanggaan sebagai guru ni. Apa sebenarnya kita cari dalam hidup kita ni? Apa yang kita nak sebenarnya? Saya dah rata-rata dengan pelajar saya, dengan rakan-rakan pensyarah, saya suka timbulkan persoalan-persoalan seperti ini sebab saya nak dengar ada tak satu jawapan yang dalam skema saya ni dia jawab. Macam-macam jawapan kita dapat. Ada yang kata nak kesempurnaan hidup, ada yang akan katakan dia nak dalam hidup ni sebenarnya nakkan ganjaran-ganjaran, ada yang katakan nak hasil daripada membanting tulang empat kerat dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, rakan-rakan dan guru-guru di luar sana, setuju tak anda kalau saya katakan sebenarnya yang kita nak dalam hidup ni sebenarnya adalah kebahagiaan?
Sempurna hidup macam mana pun kalau tak bahagia tak jadi. Rumah besar macam mana pun kalau tak bahagia tak seronok. Duit banyak, berjuta-juta tapi tak ada rasa bahagia. Biarlah orang kata macam tak berduit, tapi kita rasa bahagia. Bahagia itu sangat mahal nilainya. Dan mereka yang memiliki roh guru, mereka yang memiliki jiwa guru, mereka yang memiliki nyala rasa jati diri seorang guru, mereka adalah seorang pendidik sejati yang bahagia. Percayalah cakap saya. Sekiranya roh, jiwa atau nyala rasa itu ada dalam diri anda jadi seorang yang sangat bahagia. Seronok tak terkata, bak kata orang Kedah, makan tak habis. Tak ada duit pun happy. Mana nak datang happy kalau tak ada duit? Macam mana boleh datang happy tu? Happy tu Tuhan yang beri. Seperti kata kawan kita tadi, Tuhan yang pilih kita. Dia tahulah nak membahagiakan kita macam mana. Kerana kebahagiaan itu tumbuh hasil daripada hati-hati yang bersih dan ikhlas, insya-Allah. Saya ada satu kisah nak kongsi dengan anda. Ada seorang guru pelatih kat tempat saya ni, dia menangis. Hari pertama lapor diri dia menangis. Ingatkan kenapa? Rupanya dia tak minat jadi cikgu. Ayah dia parking kereta bawah pokok, ayah dia yang urus daftar asrama dan sebagainya. Dia duduk dalam kereta menangis sebab nak protes, menunjukkan dia memang tak minat nak jadi cikgu. Okey. Tetapi setelah dipujuk-pujuk, akhirnya okeylah, dia keluar juga ke kita kan dan sebagainya, bincang dengan HCP sebagainya. Masuk tahun ketiga, satu keajaiban berlaku, semangatnya membuat-buat, tak sabar nak jadi cikgu. Di dadanya ada roh guru. Jiwanya kini benar-benar terisi dengan jiwa guru. Betapa nikmatnya jadi guru kerana bakti yang ditabur menumbuhkan rasa bahagia dalam diri. Rasa bahagia tu yang mahal, tuan-tuan. Mahal. Orang yang stres kata jadi cikgu ni stres. Betul, kerja cikgu ni memang stres. Tapi penawarnya dekat mana? Dah dapat belum? Kalau belum nak bahagianya macam mana kan? Maka streslah memanjang sampai pencen. Lepas tu dapat pula satu set, 3 serangkai. Kita kalau boleh tak nak macam tu. Ya? Seterusnya jadi YDP. Pelajar saya tadi tu akhirnya jadi YDP, JPP. Selepas posting terus berjaya dan malah terus berjaya mendapat anugerah kecemerlangan dengan bakat dan kompetensi yang ada pada diri dia, memberikan kepercayaan yang tinggi pada mereka di luar sana untuk melantiknya menerajui pelbagai organisasi yang penting. Jadi hebatlah. Jadi kita tak tahu kan potensi diri kita ni macam mana. Kita bertahan dulu, bersabar dulu, dan kita cuba kaji apa yang saya sebut sebagai real teacher. Dia ada 3 tuan-tuan ya. Real teacher, regular teacher dan imitation teacher. Yang benar-benar bahagia hanya satu, iaitu real teacher. Real teacher ni dia tak berkira. Dan saya dulu masa jadi murid, saya kesian tengok cikgu saya berhabis duit. Gaji cikgu bukanlah besar sangat. Saya dulu permulaan gaji saya mula dengan 459 sebulan. 459 tu orang kata itu gaji zaman dulu. Tak, jangan kata begitu ya. Zaman itu 459 dah kecil. Kalau apa buktinya? Buktinya kawan saya kerja kilang. Sebulan 1,000 lebih. Gaji permulaan. Agak-agak teruja tak nak kerja kilang. Confirm. Tapi sebab minat cikgu tu yang mendalam, tak apalah. Duit ciput pun tak ada masalah. Asalkan kita rasa seronok. Dan kita rasa dapat menyumbang sesuatu yang mahal kepada murid-murid kita. Sebelum saya serahkan kepada moderator, satu pantun lagi. Tangga bukan sebarang tangga, berhias berlian menuju istana. Bangga bukan sebarang bangga, akhlak dan nilai insan, mari bersama kita bina. Terima kasih Haji. Saya rasa tersentuh mendengar perkongsian Haji dan juga Cik Ahmad Suhaizan. Haji, tadi pelajar YDP tu ialah Asif saudara Asif betul? Hanif. Hanif, rasa beliau ni merupakan penerimaan kenal. Yeah. Jadi kita maksudnya di sini kan Tuan Haji dan juga Cik Suhaizan dan juga penonton dalam sesi live ini, apa yang kita dapat kongsikan dan juga simpulkan sebenarnya latar belakang nak jadi cikgu tu dalam pelbagai bentuk dan juga lapangan. Maksudnya ada yang dipaksa, ada yang diminta, ada yang memang betul-betul bersemangat, tapi tujuan akhirnya sama. Dan untuk menyuburkan semangat nak menjadi guru tu sebenarnya kita sendiri boleh pupuk dan juga didik. Betul kata Haji tadi, bila kita lihat murid-murid kita, di situlah sebenarnya akan memberikan satu kebahagiaan, ketenangan
kepada diri kita ni sebagai seorang guru. Bila kita ada roh tadi tu, automatically secara tanpa kita sedari, kita akan terus menyelami jiwa sebagai seorang guru. Kita dah dengar kongsian dua ahli panel. Kalau macam saya sendirilah, kenapa saya rasa berbangga menjadi guru tuan-tuan perempuan semua, apabila saya ditempatkan sekitar tahun 2010 tahun 2009, selepas tamat daripada pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris, saya bekerja sebagai pegawai takbir diplomatik secara kontrak di KPM. Kemudian penolong setiausaha bahagian pada ketika itu, ataupun ibarat ketua lah jabatan di situ, dia cakap, Hairul, you pergilah ke sekolah sebab di sekolah ni akan jawatan lantikan tetap dan you pun memiliki ijazah sarjana muda pendidikan. Jadi saya pergi ke sekolah. Bila saya pergi ke sekolah, tuan-tuan perempuan, saya menjadi guru kelas peralihan sebab saya memang mengajar moral kan. Jadi di situ adalah cabaran paling besar bagi saya lah, di mana apabila saya tak pernah ada pengalaman mengajar 100% pelajar bukan berbangsa Melayu lah, walaupun mengajar moral tu ada sebagainya campur, ada subjek sejarah, bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi di situlah mula menanamnya rasa orang cakap erti belajar untuk menjadi seorang guru tu. Bila saya dalam kelas tu, saya minta pelajar-pelajar saya senyaplah dan sebagainya. Mungkin itu cabaran awal yang paling besar lah untuk saya atasi kan. Jadi saya fikir-fikir macam mana cara nak mengatasi mereka tadi tu supaya dia akan respect dengan saya sebagai seorang guru. Ini masa mula-mula ditempatkan lebih kurang 12 tahun dahulu. Jadi saya terbaca satu artikel, dia cakap pelajar-pelajar yang daripada sekolah rendah dan ke menengah ni mungkin berlaku asimilasi. Macam mereka mungkin tak pernah nampak sangat cikgu berbangsa Melayu. Tiba-tiba guru kelas dia bahasa orang Melayu kan. Jadi saya cakap macam mana cara nak buat ni? Akhirnya kata buku tu, The Meaning of Educational Change daripada Michael Fullan, dia cakap kita perlu assimilate dengan student. Jadi saya pun belajar tuan-tuan perempuan. Belajar cakap bahasa Tamil kan. Cakap bahasa Cina, belajar. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ada dalam sesi live ini, saya pun dah lama tak sebut Ane vonne katla ke. Dalam bahasa Tamil banyak. Satu porade. Apa lagi? Lagu-lagu Tamil hafal kan? Tenade, tenade, mali tulisan gamam. Syakala ke bebes. Banyak benda-benda yang saya belajar dan hafal. Dari situ kan jiwa saya tu secara tidak langsung sangat meminati kerjaya guru. Apa yang terjadi tuan-tuan perempuan selepas itu? Pelajar-pelajar saya untuk peralihan sangat rapat dengan saya. Mari saya sedih dia kita adakan acara jogaton kan. Mereka ni kebanyakan daripada ladang-ladang estate-estate Jadi mereka ni tak mampu nak beli hadiah-hadiah mewah. Jadi dia belilah keropok 1 sen, 2 sen. Jadi saya rasa macam sangat terharu atas effort mereka ni tadi. Dan apabila sambutan hari Deepawali, banyak hadiah dan juga pemberian-pemberian mereka. Apabila saya dapat cuti belajar tahun ketiga, semua pelajar-pelajar ni menangis. Saya rasa itu yang paling tak dapat dilupakan lah, yang paling saya hibur. Apabila saya nak melangkah keluar kepada sekolah, saya dapat hadiah yang berupa, kata orang tu, benda tu ialah satu kenangan yang cukup indah. Ada yang bawa buah pelam, buah betik. Ya Allah, saya rasa sangat sedih. Sekolah tu sekolah di Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Jadi di situlah saya rasa bahawa bangganya menjadi guru ni sampai tahap begitu yang orang cakap sentuh dalam diri kita. Dan sampai sekarang pun saya masih lagi ada grup-grup WhatsApp dengan mereka sebabnya kita ada Facebook kan. Jadi kami tubuhkan grup WhatsApp sampai sekarang. Apabila saya nak periksa Viva, Viva ni ujian untuk lisan untuk PhD saya message mereka pada waktu malam. Saya cakap dengan mereka, besok cikgu nak periksa ni, doakan cikgu. Saya tak cakap lah nak Viva, diorang tak faham Viva kan. Dia cakap apa? Cikgu ni sampai sudah tua pun mau periksa kah? Sampai bila mau tak nak stop belajar ke? Saya tak ceritalah, saya cakap tak apalah, doakan. Sebab itu kan tuan-tuan perempuan, slide terakhir Viva PhD saya letak gambar saya dengan pelajar-pelajar peralihan. Sebenarnya saya nak kongsi tapi tak apalah, tak sempat nak kongsi di sini kan. Jadi apa yang saya cakap dalam slide Viva tu di akhir tu, panel tanya kan, sila bagi ucapan. Saya cakap apresiasi ucapan saya pada hari ini saya mulakan dengan pelajar-pelajar pertama yang saya didik, anak-anak yang cilik, pelajar-pelajar peralihan saya di estate di Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Sebab tuan-tuan perempuan, kita tak tahu doa siapa yang mengangkat kita sampai ke hari ini. Tuan-tuan perempuan semua kena percaya bahawa murid-murid kita ini, tak kisahlah bangsa apa dan sebagainya, sentiasa akan memberikan rezeki kepada kita dalam banyak perkara. Sebab itulah saya percaya bangga menjadi guru itu adalah satu perkara yang suka untuk saya ceritakan dan juga kedua-dua panel ceritakan.
Jadi kepada adik-adik COS di luar sana, anda perlu ada semangat tersebut, kebanggaan tersebut haruslah wujud dalam diri masing-masing, kerana kita tak tahu siapa yang akan memberikan kita kesejahteraan, kehidupan yang baik, siapa yang mendoakan kita. Sebab saya rasa kalau kita tanya dengan Cik Ahmad Soizan, mungkin murid beliau pun dah ada dekat lebih 100,000 kan. Apatah lagi Tuan Haji dah mengajar 32 tahun, beratus-ratus ribu. Itu belum lagi dikira dengan pahala. Contohnya macam kami ni mengajar di IPG. Mungkin kita mengajar hari ni ada 200 pelajar-pelajar IPG. 200 pelajar IPG pula akan pergi ke sekolah-sekolah. Pergi ke sekolah-sekolah mengajar pula lagi ramai. Masya Allah, tuan-tuan, bagaimana pahala kita itu mengalir apabila kita menjadi seorang pendidik. Maka anda semua perlu bangga menjadi sebagai seorang guru. Jadi kita rasa kita pun dah sampai di penghujung acara. Jadi saya akan ajukan dua soalan tapi sebelum itu saya difahamkan pihak Ursetia dah memasukkan link Google Form untuk kehadiran. Jadi bolehlah mengisi dalam Google Form tersebut. Kita muat naikkan dalam SPL KPM. Selepas ini kita akan buat sesi rumusan dan ada dua soalan yang akan diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan anda akan menerima buku khas daripada Pertubuhan Pensyarah Cemerlang, iaitu Pedagogi Sukar, Kaedah dan Teknik. Ada dua buku di depan saya ini, akan kita hantar kepada dua orang yang berjaya menjawab soalan kuis tersebut. Tapi sebelum kita nak beri soalan ni tadi, sekejap kita tengok jap. Kita akan, saya rasa ada satu slot lagi, iaitu slot Apa Kata Anda. Mari kita saksikan terlebih dahulu slot tersebut. Mari kita dengar semangat mereka. Saya bangga menjadi seorang guru kerana guru merupakan pemeran utama dalam mendidik anak bangsa. Saya berbangga menjadi seorang guru kerana saya ialah ibu dan saya ialah bapa kepada anak-anak murid di sekolah. Saya bangga menjadi guru kerana dapat memberi ilmu dan menjadi inspirasi kepada murid. Saya berbangga menjadi guru kerana dapat menyampaikan ilmu kepada generasi masa depan. Saya berbangga menjadi seorang guru kerana saya berpeluang untuk mendidik generasi muda pada masa kini. Saya berbangga menjadi guru kerana ingin melahirkan generasi yang cemerlang pada masa akan datang. Bangga menjadi guru kerana dapat mencorak masa depan murid dengan ilmu, membimbing jiwa dengan kasih dan menyalakan semangat murid untuk mencipta kejayaan. Bangga menjadi guru kerana di tangan terukir harapan, di hati tersemat keikhlasan dan di jiwa terlahir semangat perjuangan. Saya bangga menjadi seorang guru kerana guru merupakan kejayaan yang mulia serta saya yakin saya mampu mendidik generasi yang akan datang lebih kreatif dan inovatif. Apa khabar? Saya Cikgu Amri dari KPK Salah P. Okey. Kita pakai guru bukan mudah mau didik murid-murid. Banyak cabaran yang perlu hadapi. Dengan cabaran dan selalu murid-murid kualiti diri. Kita boleh hadapi semua. Nak yang paling penting saya bangga jadi guru untuk kamu semua. Okey, mengajar di pedalaman sememangnya mempunyai cabaran-cabaran tersendiri. Seperti yang kita tahu, sekolah di pedalaman ini terletak jauh jauh daripada bandar
dan membataskan murid untuk mencari maklumat terutamanya yang melibatkan penggunaan internet. Jadi, saya bangga kerana saya telah berjaya membawa murid ini ke peringkat antarabangsa terutamanya dalam bidang inovasi dan juga dalam bidang seni. Saya bangga menjadi seorang guru kerana saya dapat mendidik anak bangsa terutamanya murid-murid di pedalaman. Okey, jadi kita dah melihat serba sedikit video yang disediakan oleh Urus Setia berkenaan dengan apa kata anda dan kenapa mereka berbangga menjadi seorang guru. Jadi itu cakap apa sebagai satu pembakar dan memberi semangat kepada kita semua. Sebelum kita nak buat sesi rumusan kepada ahli panel, saya nak ajukan dua soalan. Soalan yang pertama anda boleh jawab di dalam ruangan chat dan nanti saya akan pilih pemenangnya. Jadi kita sebenarnya tadi ada dengar beberapa ungkapan daripada beberapa ahli panel tentang beberapa kriteria ataupun elemen dalam standard guru Malaysia. Jadi kita nak tengok ataupun SGM. Jadi nak tengok boleh tak dalam ruangan chat nyatakan, saya tak minta semualah, mungkin dua. Apakah dia kriteria ataupun beberapa elemen yang disebutkan oleh ahli panel tadi berkenaan dengan SGM. Silakan, siapa yang menjawab paling awal saya akan milihlah pemenangnya. Tadi saya ada dengar yang disebut oleh Cik Ahmad Suhaizan dan juga Tuan Haji Saiful. Jadi sebutkan dua sahaja. Kita tengok dalam ruangan chat. Mungkin ada yang boleh menjawab. Itu soalan yang pertama. Bagi dua lah. Saya nampak dalam tu ada Cikgu Hasanah Ana. Kita nak dua. Okey. Kita nantikan lagi. Kita ada ramai hampir 200 juga pengunjung. Walaupun kita dah jam 4 petang ni tapi masih lagi nampaknya semangat. Okey. Okey, kita pilihlah cikgu siapa ya, kita nak dua. Ataupun nanti saya akan umumkan selepas ini. Tuan-tuan masih lagi boleh menjawab. Okey, dan soalan yang kedua adalah, tu soalan pertama tadi, nanti saya akan pilih siapakah pemenangnya dan kita akan maklumkan bagaimana nak menghubungi. Soalan yang kedua yang ingin saya tanyakan kepada pengunjung ini daripada SOAS ini, soalan dia mungkin agak umum tetapi ianya sangat penting. Lagu Kami Guru Malaysia tersebut, kan, lagu Kami Guru Malaysia tersebut, kenapa anda rasa apabila mendengar lagu tersebut anda rasa sangat berbangga? Nanti saya akan pilih pemenangnya juga, Kami Guru Malaysia. Lagu Kami Guru Malaysia, kenapa anda mendengar lagu tersebut anda rasa berbangga? Sila jawab dalam bentuk kenyataan. Soalan pertama tadi sebutkan dua ciri-ciri yang ada dalam SGM seperti yang dikatakan oleh panel. Yang kedua, kenapa anda rasa bila mendengar lagu Kami Guru Malaysia anda rasa sangat berbangga? Baik, kita nak pergi kepada sesi rumusan ataupun penutup. Nanti saya akan pilih pemenang. Kita akan mulakan dahulu sesi rumusan dan penutup untuk topik pada petang ini. Dipersilakan Tuan Haji Saiful untuk membuat rumusan sedikit. Silakan Tuan Haji. Baik, terima kasih Doktor. Okey, saya secara ringkaslah daripada rumusan keseluruhan yang boleh disimpulkan daripada webinar ini. Pokok pangkalnya kita tanyalah diri kita, kenapa kita nak jadi guru? Adakah sebab memang kita nak jadi guru atau ada sebab-sebab lain? Kita betulkan balik niat kita, kenapa kita nak jadi guru. Sebahagian guru yang mengalami tekanan tinggi dalam kerjaannya sebab tak minat. Ramai yang dekat luar sana, dia jadi cikgu tapi tak minat jadi cikgu. Okay? Trait personality yang tak selari dengan persekitaran kerjaya menjadikan kita tak seronok dalam kerjaya ini. Personality anda tak suit dengan persekitaran kerjaya guru. Okay? Kemudian bijak pandai berkata, kesilapan seorang doktor boleh menyebabkan seorang pesakit mati. Kesilapan seorang guru boleh rosak satu generasi. Maka segera tinggalkan bidang ini jika tiada keserasian itu. Kerana tunas-tunas yang baru tumbuh di luar sana perlukan jagaan yang bukan sahaja rapi, tetapi pengisian nilai dan akhlak yang bakal membuahkan hasil yang diharapkan. Tanggungjawab kita berat. Selalu ikhlas dan sabar dalam menghadapi apa jua situasi. Wujudkan persekitaran gerak kerja yang positif, seperti kata panel kita tadi. Manfaatkan ruang dan peluang yang ada untuk memajukan murid-murid kita. Satu pesanan,
untuk memastikan personaliti anda sesuai tak dengan persekitaran kerjaya guru ini, boleh berjumpa dengan kaunselor di sekolah anda, ambil ujian minat kerjaya. Jadi anda dapat tahu, kalaulah tidak sesuai dengan persekitaran kerjaya guru ini, ada dua pilihan. Pertama, kita tinggalkan bidang ini sebab ia bukan sesuai bidang kita untuk membentuk generasi akan datang yang berkualiti. Satu. Yang kedua, anda boleh belajar, sesuaikan diri. Ramai je yang tak minat kan, asalnya, macam kawan kita Hanif tadi. Tak minat. Tetapi akhirnya bila dia pupuk dan dia sedar dan dia faham dan dia menjiwai, akhirnya dia jadi seorang yang benar-benar cemerlang dalam bidang ini. Dan jangan lupa dapatkan informasi berkenaan dengan standard guru Malaysia dan kamus kompetensi. Akhir kata, indah putih warna si angsa, gembira mengajar si rama-rama. Andalah guru harapan bangsa demi masa hadapan negara yang kita impikan bersama, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Satu rumusan yang saya rasa cukup baik dan tak lupa ada pantun setiap kali memberi komentar. Dan kita teruskan pula dengan Encik Ahmad Suhaizan. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Hairul. Warga maya sekalian, sebagai penutup atau rumusan perbincangan kita pada hari ini, saya bagikan satu analogi. Sebagai guru, kadang-kadang kita pernah masuk ke dalam stor sukan. Jadi jika kita lihat bola sepak kempis di stor sukan tu, jangan kita biarkan bola itu terus kempis dan bola itu tidak digunakan lagi dan akhirnya kita buang. Tapi ambil bola itu, isi atau pumpkan udara agar dia menjadi bulat semula dan bola itu dapat digunakan. Maksudnya di sini, walau macam mana keadaan murid kita itu, terimalah dengan tanpa syarat, bekalkan mereka dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran agar mereka dapat mengimbangkan kehidupan akan datang. Walaupun orang kata bola itu bulat, seperti mana bola itu disepak, dilambung, dibaling, ditendang sekalipun ke mana-mana arah, dia tetap menjadi satu fenomena di peringkat global kerana reputasinya di mata dunia yang penuh menggegar dan menggemparkan serta tiada tandingan. Jadi bangkit dan semarakkan ruh guru dan nyala rasa dalam diri, kerana nyala rasa merupakan asas pembentukan insan pintar. Nyala rasa adalah semangat dan motivasi yang tinggi untuk menyiapkan kerja yang baik. Mempunyai perasaan ketujuan ini penting untuk mencapai produktiviti dan kepuasan di tempat kerja. Nyala rasa juga untuk meningkatkan kualiti kerja, melibatkan penggabungan motivasi, intrinsik, ekstrinsik, serta mengamalkan tabiat dan strategi yang menyokong kepada produktiviti dan kepuasan kerja. Jadi, jangan takut untuk berfikir di luar kotak dan mencuba sesuatu yang baru, kerana kreativiti adalah bahan bakar yang boleh menyalakan nyala rasa kita. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Yang baik datangnya daripada Allah dan segala kelemahan datangnya saya semasa mengupas topik yang diberikan. Terima kasih. Selamat maju jaya buat semua dan saya serahkan kembali kepada Dr. Hairul. Silakan. Okey, terima kasih kepada Encik Ahmad Suhaizan. Jadi kita dah dengar kesimpulan daripada kedua-dua ahli panel pada petang ini berkenaan dengan kenapa bangga menjadi sebagai seorang guru. Dan saya sendiri merasakan bahawa kalaulah diberikan peluang untuk menjawab jawatan yang lain, saya rasa memang saya tak pilih lah. Saya memang dah kekal pendirian untuk kekal menjadi guru sampai bila-bila. Sebab satu-satunya kerjaya yang orang akan sebut sampailah meninggal dunia adalah cikgu. Mereka akan sebut Cikgu Ali meninggal, Cikgu Abu meninggal. Maksudnya menjadi cikgu ni, jadi gelaran itu akan dipegang sampailah dah meninggal dunia, sampai bila-bila pun sahaja. Jadi di situ ialah satu penghargaan yang cukup besar kepada anda-anda semua dan kita-kita ni yang meneladani kepada anak-anak bangsa di seluruh negara, dan insya-Allah kita akan terus istiqamah dalam mendidik dengan cabaran-cabaran yang semakin meningkat pada masa kini. Jadi kita merasakan bahawa menjadi guru itu adalah satu kerjaya yang sangat menuntut kepelbagaian kompetensi dalam diri kita. Jadi tadi saya nak lihat kepada pemenang untuk yang kuis tadi tu. Yang pertama, saya lihat jawapan yang paling tepat adalah Cikgu Muhammad Alif bin Alias yang menjawab jawapan yang saya sudah tepat tadi. Saya dah catatkan di sini tapi tak jumpa pula ruangan chat dia ada. Cikgu Muhammad Alif bin Alias. Okey, nanti boleh hubungi nama tadi tu. Bukannya itu urus setia. Jawapannya atas tadi. Yang ni lagu Guru Malaysia ada atas sikit tadi. Yang soalan pertama iaitu standard Guru Malaysia tadi tu, yang katanya amalan profesionalisme guru dan etika profesional. Itu soalan yang pertama, hadiah yang pertama, Bu Alif.
Yang kedua, kenapa rasa berbangga apabila mendengar lagu Kami Guru Malaysia tadi ni kan? Kenapa agaknya rasa berbangga? Ada banyak jawapan di sini. Saya rasa yang saya nampak jawapan yang bernas lah daripada dalam ini. Ada yang type lirik Kami Guru Malaysia aja kan, lekat kat situ kopi. Perkembangan perjuangan guru dalam mendidik bangsa lelah dan memperjuangkan lagu Malaysia kan lirik lagu tersebut miliki dan juga seorang guru. Okey, saya rasa jawapan daripada Cikgu Michelle Rodriguez Cikgu Michelle Rodriguez ni saya rasa berbangga apabila mendengar lagu Kami Guru Malaysia kerana lirik lagu ini mengangkat martabat guru sebagai individu yang memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat. So jawapan ini sebenarnya dia secara holistik tau. Masyarakat tu pelbagai lah kan, kepada ibu bapa, kepada anak-anak murid, kepada negara dan sebagainya. Tahniah kepada Cikgu Michelle. Jadi saya rasa Urus Setiap akan paparkan untuk kepada siapa yang perlu dihubungi kepada Urus Setia daripada Pertubuhan Pensyarah Cemerlang. Jadi sekali lagi saya mewakili semua Urus Setia yang melaksanakan program ini. Terima kasih sekali lagi kepada bahagian BPG. Saya nak sebutkan semulalah beberapa sosok yang memainkan peranan dalam webinar ini, iaitu daripada PPC sendiri, Pertubuhan Pensyarah Cemerlang, BPG dan tidak ketinggalan rakan strategi iaitu Google Educator Group, GEG Petaning Jaya, Institut Pendidikan Guru Malaysia dan tidak ketinggalan kepada cikgu di luar sana. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan juga komitmen anda pada petang ini dalam sesi webinar yang saya rasa ringkas tapi cukup bermanfaat. Kita boleh terus kekalkan dalam banyak lagi sesi seterusnya pada minggu hadapan. Boleh Urus Setia paparkan webinar guna tekan secara konsep dengan tajuk Kuasai Seni Berkomunikasi. Ini penting juga ni, macam mana kita nak berkomunikasi, macam mana kita nak mengangkat pedagogi kita sebagai seorang guru bersama panel dia Puan Nurani binti Abdul Rahim, pensyarah Cemerlang Grade Hasi daripada IPG Kampus Ilmuhas. Seterusnya yang berusia Dr. Azizan Abdul Bakar daripada IPGM Kampus Sultan Mizan dan juga yang berusia Dr. Hajah Solehah binti Ismail daripada IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Jangan lupa kekalkan momentum anda untuk menonton pada minggu hadapan. Mewakili kepada semua pihak penganjur dan Urus Setia, mohon kemaafan sekiranya ada salah-salah dan silap. Kita akan bertemu lagi dalam sesi-sesi webinar yang seterusnya. Dengan itu sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.